Chicken Chop Station dah ada buka dekat Taman Bukit Indah, Ampang. Tapi tempat dia tersorok sikit dalam food court ni. Di sini nampak sign dia yang merah tu, jalan all the way. Yang ni sini konsep sudut-sudut sendiri. Kita tengok, kita ambil semua, nanti kita check berapa kita punya spending hari ni. Tengok berapa total dia. Okay, kita ambil spaghetti dulu, 2 jenis. Tengok pinggan dia memang besar. Dia dah tulis harga dia semua kat sini ada tulis. Ambil bolognese, ni carbonara. Oh, kau dia punya kuah tak nak banjir sangat, macam ni dah cukup. Okey, 2 jenis herbs dah cukup lah. Spaghetti 2 jenis dah cukup. Ini wajib lah kan, chicken chop, fried chicken dia. Oh, chicken grill pun kita ambil jugalah. RM2 sebiji. Kita ambil 2 biji. Dah penuh dah ni. Sayur? Sayur letak atas pasta lah. Mashed potato. Ambil sikit juga. 1 scoop RM3. Coleslaw pun kita orang ambil 1 scoop. Kita mana? Tak tepi ni lah. Okay, sini ada mushroom sauce dengan black pepper sauce. Free dan. Tapi jangan tamak ambil yang secukupnya. Oi, panas. Makanan dia semua panas-panas. Okay, jom kita pergi kira. Tengok berapa ringgit hari ni. Kak nak kira berapa ringgit hari ni? RM35. Ini cukup tu untuk 2 orang ni. Air pun ada free refill. RM1 je, ada 2 jenis. Sangkit dengan sirap. Alright, free refill. 1 cawan RM1. Wah, very fresh ya. Sayur dia sangat fresh. Black pepper sauce pula. Wah, meatball ni kembar. Pas dia. Okay, so dia ada 2 entrance. Ini entrance yang dekat belakang. Cari Chicken Chop Station lah. Sign dia memang terang, merah-merah, Western Sodok. Dalamnya ni meriah.